target kita hari ni berapa kilo, Mek? Kita lumba siapa sampai dulu nak? Kau ni Jasmine. Kita bukan nak berlatih untuk pertandingan. Jogging yang terbaik ni bila kita boleh bercakap sambil jogging. Barulah sihat. Hari ni kita jogging 10 kilo, okey? Okey, dah lah, jom. Tu macam Bunga, Rita dengan Aina je. Dia buat apa kat sana? Dia nak kena ni. Hei, Danny! Kalau kau berani kau pukul aku sekarang. Tapi aku bukan jenis perempuan. Pukul lah. Hei, kau tunggu, meh. Ada lagi yang tak puas hati tu. Dia ni. Dah lah tu, jom. Wah, makanan suku-suku separuh kita dah sampai. Suku protein, suku karbohidrat. Separuh buah dah sayur. Dan air putih. Wah, nampak sedap lah. Kena kongsi dalam media sosial ni. Okey, dah apa? Jom makan. Kau dah kenapa ni, Amir? Kau tengoklah komen-komen dalam media sosial ni. Aku dah tengok dah. Tapi kan, Amir, silap kau juga. Apa pula silap aku? Kau tengok balik nama yang kau pakai. Nama yang aku pakai. Semua orang kerja A. Kau seorang je dah ada A, kau buang. Kau guna nama Amir, sedangkan nama kau Amira. Kau buat orang pandang kau macam lelaki. Tapi sebenarnya kau tu perempuan. Mungkin bagi kau benda ni remeh. A tu cuma satu huruf. Tapi kerana kurang satu huruf tu lah pintu kecaman terbuka. Di dunia nyata, kau selalu ingatkan aku tentang arti sihat. Tapi di sebalik skrin telefon tu, sampai bila kau nak sembunyi di belakang nama Amir? Dan kau biarkan Amira terluka. Kita selalu nak amalkan gaya hidup sihat. Kita bersenam 150 minit seminggu. Kita makan suku-suku separuh. Kita jaga hubungan sesama insan. Dan kita juga jaga hubungan kita dengan Tuhan. Hidup yang sihat ni, bila kita sihat fizikal, sihat mental dan sihat rohani. Jadi, apa gunanya semua rutin sihat yang kita buat ni kalau kau masih pilih untuk sakit di sebalik nama Amir? Nak pergi mana tu, Amir? Janganlah marah. Mana ada aku marah. Betul apa yang kau cakap. Mulai hari ni, panggil aku Amira. Okey? Dah, jom sihat. Ada kawan yang baik pun dikira sebagai satu bentuk gaya hidup yang sihat juga. Terima kasih, Jasmine. Suku-suku separuh jadi amalan. Perlu meniti, fisikal dijaga, tapi kenapa